Terima kasih pada pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selaku wakil yang berbahagia, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat MITD Sarawak, Datuk Haji yang berbahagia Datuk Haji Adana bin Haji Jen, yang dihormati Tuan Haji Wilhazin Barisan Exco PIBG, Encik Sudato bin Duki Penasihat 2 PIBG College Vocational Matang, TS James Gino, Ibu Pimpinan TS Mustafa dan bersama Isu Berhormat dunia para pensyarah, harap semua dah ada pensyarahan, dan sunya pada ibu bapa penjaga anak-anak College Vocational Matang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam segulai sejalai, salam Sarawak Maju Makmur, salam Malaysia Maju. Ke Dewan, kita bagi tepukan kepada Encik Donald Henry Nohet. Sekongkongnya bila MITD sini datang ni, amat memahami setiap kali jemputan dan pembuat. Saya ingat kalau Sabtu lagi ramai kot. Jadi tuan-tuan dan puan, khusus tetamu khas kita Encik Henry, yang terjadi dalam apa yang berlaku profil College Vocational Matang. Encik Donald Henry Nohet, wakil daripada Kementerian Pendidikan Sarawak M13, yang berusaha dalam kita berpegang cemerlang. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatan kuasa penganjur kita kerana telah berjaya mengatur 5 tahun dah menjadi YDP PIBG KB Matang ni. Tapi bak kata Abang Jo kita punya pejam celik sit rasa bantu pengurusan KB untuk menaik taraf, menaik infrastruktur dan apa-apa program demi untuk kemajuan anak-anak. Telah berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat ijazah pertama di UTHM. Jadi ini sebenarnya adalah hasil daripada didikan yang diterima di KB Matang. Di KB Matang tu bukan macam di sekolah-sekolah lain. Kita di situ, kita ada SPMB, kita ada diploma juga. Ada 2 IK, kita ada 5 kohort lagi. Jadi mungkin kita niat, banyak-banyak terima kasih kepada Exco PIBG kita. Boleh berdiri semua? Exco PIBG kita. Yang di depannya kita ada NYDP. Para ibu bapa yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertamanya, menyokong pihak KB, PIBG dalam menentukan pembangunan pembelajaran College Vocational Matang. Yang dihormati Tuan Haji Yul Hadzil bin Razali Bujang, Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Barisan Exco PIBG College Vocational Matang,
Encik Sudarto bin Duki, Timbalan Pengarah Ketua-ketua Jabatan, Ketua-ketua Program, Ketua-ketua Unit, Barisan Pensyarah, semua jawatan kuasa, Mesyuarat Agung PIBG, para ibu bapa, Barisan Majlis Perwakilan, maklumlah sebagai Ketua Jabatan, beliau sentiasa sibuk dengan pelbagai tugas yang salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang, salam Sarawak Maju Makmur. Saya memanjatkan rasa syukur dan penghargaan kerana kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi yang penuh bermakna ini bagi menjayakan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG College Vocational Matang tahun 2026. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak pengurusan kolej serta barisan PIBG bermotivasi dan mampu mencapai potensi terbaik mereka. Akhir kata, saya untuk memperkukuh hubungan antara pihak kolej dan ibu bapa. Kerjasama erat ini amat signifikan dalam memastikan kecemerlangan pelajar bukan sahaja dari segi akademik, malah turut merangkumi aspek sahsiah, disiplin dan kebajikan. Sesungguhnya, kejayaan seseorang pelajar itu tidak hanya bergantung kepada usaha guru di institusi pendidikan, tetapi turut dipengaruhi oleh sokongan dan perhatian ibu bapa di rumah. Oleh Matang bagi tahun 2026. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Bersah Encik Donald. Diminta Yang Bersah untuk terus kekal berada di pentas. Majlis juga menjemput Yang Berusaha Tuan Haji Yul Hazir, Yang Berusaha Tuan Haji Jamali serta barisan pengurusan untuk bersama-sama tampil ke pentas utama bagi penyempurnaan gimik perasmian. Dipersilakan. Dengan kiraan 3, 2, 1. Beri kepada semua. Jadi, 26. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Donald, Yang Berusaha Tuan Haji Yul Hazir serta barisan pengurusan atas penyempurnaan gimik yang menarik sebentar tadi. Razali Bujang yang dipertua PIBG diiringi oleh dipersilakan. Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan sekali lagi kepada Yang Berusaha Encik Donald atas kesudian beliau menghadirkan bagi perasmian Majlis Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-31. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Yul Hazir dan Yang Berusaha Tuan Haji Jamali atas penyempurnaan penyampaian cenderahati sebentar tadi. Seterusnya,
majlis akan diteruskan lagi dengan sesi fotografi. Diminta kepada semua untuk merapatkan ke posisi tengah dewan. Dijemput tetamu jemputan kita Yang Bersah Encik Donald serta okey, kita mulakan dengan gambar formal dulu. 1, 2, 3. Okey, seterusnya best 1, 2, 3. Okey, mini love 1, 2, 3. Okey, seterusnya Malaysia Madani 1, 2, 3. Tivet di hati. Okey, tivet di hati 1, 2, 3. Baiklah, dengan berakhirnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah majlis perasmian kita pada hari ini. Dijemput Yang Bersah Encik Donald. I think Dek Anang dek punya dek. Okey, beri pun Mesyuarat Agung Tahunan, kita ada beberapa agenda yang akan dimulakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Daripada pagi ini, alhamdulillah kita akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG KB Matang kali yang 31 tahun 2026. Perlu saya ingatkan untuk mesyuarat agung tahunan kita ini, di hujungnya kelak kita ada pembubaran ahli jawatan kuasa untuk tahun 2025-2026 dan adalah IC orangnya, yang kedua tanda tangan. Ya ajaklah yang saya nak madahlah, cadangan lah. Dapat senarai nama yang kita typekan baru kah yang hadir, dapatnya di depan sekali supaya sebelum nak mengesahkan mini mesyuarat kita akan tahu siapa yang hadir pada hari ini. Sekian, terima kasih. So maksudnya kita buat semakan dulu melalui menggunakan IC, betul? Okey. Bukan saya makan IC, maksud saya dua perkara yang kita tak boleh tonjol pada umum. Okey, faham. Okey, minta SU take note benda ya. Saudara Azhar Zaidil, betul? Untuk pengetahuan semua, saudara Azhar Zaidil ni merupakan kosmet untuk perasmi kita tadi, saudara Donald. Okey, selain daripada ya ada Dr. Haji Budiman Menjenis. Saya tidak ada anak, tapi saya ada cucu di sini. Saya ingin mengesahkan. Boleh ulang nama tadi ni tuan? Atas nama isteri saya, Puan Hajah Radiah binti Suwaidi. Nama saya Dr. Haji Budiman bin Menjenis. Cucu saya Radin Masita dengan Nadia. Okey, mencadang agar minit mesyuarat disahkan. Saya perlukan seorang penyokong lagi. Selamat pagi, saya Stephanie Anabroka, ibu kepada Leonsia. Saya mengesahkan minit mesyuarat ini. Menyokong Ya, menyokong, salah. Okey, terima kasih Kodesh Vocational Matang. Jadi kita tutup untuk kita mulakan lembaran baru bersangkutan dengan minit mesyuarat yang lepas.